14 Februari dirayakan sebagai Hari Kekasih. Persoalannya, benarkah ia satu perayaan bersulami dengan meraihkan cinta atau ia sebenarnya perayaan sempena mengingati kematian seorang paderi? Video kali ini akan membahaskan asal-usul sambutan Valentine. Pada 14 Februari adalah perayaan yang sentiasa dinanti-nantikan oleh masyarakat. Ia adalah perayaan Valentine. Pada 13, 14 dan 15 Februari, masyarakat Rom telah meraihkan satu perayaan pagan yang dikenali sebagai Lupercalia. Perayaan Lupercalia merupakan perayaan hari kesuburan. Pada perayaan itu, mereka akan mengorbankan binatang. Kulit binatang yang dikorbankan itu akan dijadikan sebagai tali untuk memukul orang ramai bagi ritual kesuburan. Sesiapa yang terkena pukulan itu, dia beranggapan akan menambah kesuburan. Setelah Kristian berkembang di Rom, akhirnya perayaan Lupercalia ini mula digantikan dengan mengingati kematian Valentine. Valentine ialah nama seorang paderi yang lahir di Rom pada tahun 226 Masihi. Dia menjadi paderi di bawah pentadbiran Raja Rom iaitu Claudius II. Semasa eranya, Rom berada dalam zaman peperangan. Raja Claudius II melihat askarnya lemah setelah mereka berkahwin, lalu dia mengharamkan tenteranya berkahwin. Akan tetapi, Saint Valentine ingkar perintah tersebut, lalu dia tetap mengahwinkan orang awam dan tentera secara bersembunyi. Tidak lama kemudian, aktivitinya itu dihidu dan dia ditangkap serta dihadapkan ke hadapan raja. Setelah itu, Raja Claudius II cuba memujuk Saint Valentine agar berhenti mengahwinkan tenteranya. Namun, Saint Valentine tetap berkeras dan tidak bersetuju. Akhirnya, Saint Valentine dihukum bunuh pada tarikh 14 Februari 269 Masihi. Kematiannya itu diratapi oleh rakyat Rom dan hari kematiannya itu mula diingati dengan sambutan Hari Valentine. Justeru, Hari Valentine pada 14 Februari itu sebenarnya adalah bersempena memperingati hari kematian paderi Roman Katolik. Adalah sangat tidak wajar bagi seorang Muslim terlibat meraihkan Hari Valentine. Ingatlah kita pada sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sungguh kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehingga kalaulah mereka masuk ke lubang biawak, nescaya kalian mengikuti mereka. Kami bertanya, wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani kah? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Hadis riwayat Al-Bukhari.